Kenapa rawan rosak? Antara sebabnya, bayangkan dua batu bergeser tanpa lapik. Cepat rosak. Tetapi kalau ada span atau getah di antara batu itu, geseran berkurang. Masalah bermula bila rawan menjadi nipis ataupun rosak. Keadaan ini dipanggil osteoarthritis. Kenapa rawan rosak? Antara sebabnya berat badan berlebihan, kurang pergerakan, radang dalaman, kecederaan lama, proses penuaan. Sebab itu, sakit sendi bukan hanya isu mekanikal. Dalam Raudia Olive Guide terdapat olive oil. Olive oil kaya dengan antioksidan semula jadi. Dengan perlindungan antioksidan, kerosakan ini dapat dikurangkan. Seterusnya, tocotrienols. Tocotrienols membantu melindungi sel daripada kerosakan akibat radang dan tekanan oksidatif. Sibakton pula menyumbang asid lemak baik dan antioksidan tambahan. Ia membantu menyokong metabolisme dan kesihatan tisu. Gabungan bahan-bahan ini menyokong badan dari sudut mengurangkan tekanan oksidatif dan menyokong kesihatan dalaman. Keseimbangan adalah kunci. Jangan anggap sakit lutut sebagai perkara biasa. Ia adalah tanda badan sedang meminta perhatian.